Hai guys, kita ada satu model TK Kitchen Hood PCB repair. Ini model lama tapi masih lagi berfungsi, boleh di repair semula. Board dia tak hidup, jadi kita dah berjaya repair board ni. Board ni datang daripada Sabah dan kita nak test lah selepas kita repair. Ok, so lampu indikator pun dah hidup, power up sequence dah normal. Ni power up board. So jadi board dah keluar dah. Okay, ini untuk speed, low speed, lampu dah hidup dah. So jadi sekiranya kalau korang nak saya repair board kitchen hood korang hampir semua kecuali inverter saja, boleh PM boleh post daripada jauh kalau saya tak sampai. So lepas post nanti kita hantar post semula selepas kita buat testing. Korang boleh hantar board sekali dengan PCB controller bahagian touchscreen. Kalau tak ada, tak boleh buka pun tak apa, boleh hantar board je. Alright, thank you so much. Jangan lupa follow Alia Technology.